boleh guna untuk TikTok juga. Yang I nak buat YouTube, mindset ialah yang I buat tu will be uploaded dekat Facebook, Instagram Reels, dekat TikTok. Kalau boleh LinkedIn pun masuk. Kalau boleh siapa ada trend pun masuk. That's my mindset. I could be different with you sebab mungkin you punya plan, ada orang dia nak famous dekat TikTok je, ada orang nak famous kat YouTube je. This video akan di-upload dekat semua social media sebab buatnya jarang. Jadi bila buat tu, terus nak buat. YouTuber yang I jumpa, diorang ni committed pada aestheticness of the video. Maksudnya, dia punya color grading. Video tu dia akan edit dalam 5 hari. So kalau boleh 1 hari tu 5 video. Mungkin lain orang lain. Tapi I respect him. That's dia punya cara kerja. That's how dia earn. Sama juga dengan Yue. Maksudnya ada one of my usahawan tu dia tanam pokok melon. So satu video dia tak boleh buat sehari. Dia kena melon 3 ke 6 bulan baru berbuah kan. Dia kena record everything sebab 6 bulan baru dapat satu video. Lain business, lain.